Sublet. Sublet ni sebenarnya dia adalah satu konsep yang mana kita sewa satu rumah dan kita sewakan balik kepada penyewa lain, which is subtenant. Sebagai contoh, kalilah kita ada sebutir rumah dan kita ada 4 bilik. So, kita sewakan pula 4 bilik tu kepada penyewa bilik sewa. Pattern behaviour saya perasan memang sangat berbeza adalah orang dekat Johor masa tu, dia memang sangatlah bekerja, pergi hijau, balik hijau. So, time wise dia, kalau I pasal jadual mereka adalah to break hijau pukul 4 pagi, balik pukul 12 malam. Dia orang tidur dekat rumah tu sekejap sahaja. And it was quite a peaceful management. Tak ada komplain ke apa, rumah pun tak kotor, masuk pun dok. Rumah tak ada dapur, tapi masuk pun dok apa semua memang okay. Being compared to bila I tengok pattern lifestyle dekat Kelantan ni pula, kami menghadapi kesukaran yang agak kuat, agak besar sebabnya banyak sangat komplain berkenaan dengan kebersihan, macam masuk, bising. Dia benda tu macam berepisod jugalah setiap masa tu kita mix student dengan orang hijau. So, dia orang ni bising sebab student. Dia orang memang most of the time ada di rumah. Jari-jari je ada kelas. Macam ada certain hari je ada kelas. Jadi dia yang spend the most time in the house. Suka-suka biasalah student kan. Kita pun dulu student kan, huha-huha. Jadi agak berbeza lah dari segi cara kehidupan lah. Saya boleh kata kan dengan orang yang bekerja. Lepas tu yang isu kebersihan ni dia macam like a relapse episode. Dapur tak bersih lah, sapu bulak lah. Macam this kind of petty incidents. So I came to a conclusion, walaupun kita go for the same target audience. Maksudnya orang yang bekerja, tak kisah lelaki ke perempuan ke, how the lifestyle locally is really depending on how easy it is for you to manage the house. Macam contoh, kalau I tengok dekat Johor dulu, it was a very easy management. Macam bil api, bil air, cleaning ke apa semua. Very simple. And then it was a very less interaction with the existing tenant. Sebabnya, dia orang pun tak ada nak buat. Dia pun tak jumpa dengan kita. Nak jumpa kan dapat pagi tu. Bake balik pukul 12 malam. Pas bila dia orang tu bake pun memang rumah tu was basically untouched. Macam like sama je macam awal-awal kita sewa dulu. Berbeza pula bila lifestyle di Kelantan, waktu bekerjanya lebih balance. Dia lebih sihat. Yang mana orang masih ada masa untuk berada di rumah, orang masih ada masa untuk memasak, dan masih ada masa untuk bersosial gitu. This kind of lifestyle, dia reflect back again on the intensity of lagu mana, behavior and pattern